Katakan you ada satu high note yang you nak capai, tapi you stuck, you tak boleh nak tarik tinggi kan. Saya nak ajarkan dekat anda semua satu konsep formula untuk you gunakan supaya you boleh hit that note dengan penuh flair. Okay, caranya adalah dengan menggunakan model flair, F-L-A-R-E. F untuk flow, L adalah untuk lower register, A adalah untuk above register, R adalah untuk ring of the pharynx dan juga E untuk even balance. Apa yang saya maksudkan? Katakan korang nak hit a high note. Okay, saya boleh bagi contoh dekat sini. Up to, sebagai contoh, B flat 5. Okay, kalau you guys nak buat satu bunyi, you tak sampai kan, sebagai contoh. So apa yang perlu buat adalah you dapatkan flow dulu. F untuk flow. You boleh gunakan apa-apa jenis SOVT exercise. You can use puffy cheek sebagai contoh. Make sure suara you mengalir dengan lembut masuk ke head voice. Lepas you dah dapatkan a good flow connected daripada bawah sampai ke atas, apa you boleh buat adalah you nak kuatkan you punya chest voice. Untuk chest voice, boleh buat ba and octave below. Octave dekat bawah. Ba 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 ba. Jangan buat ba 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 ba. Saya nak you buat suara yang manly. Ba 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 ba. Once you dah dapat you punya lower register ataupun chest voice, saya nak you main dengan you punya head voice. Sama juga tadi kat sini. Kali ini kita akan gunakan gu, okay? Buat bunyi yang very heady. Bunyi dia very like bergema dalam kepala. Once you dah dapatkan above register ataupun head voice, sekarang ni kita nak mix kedua-dua register ni, chest voice dengan you punya head voice. Caranya adalah dengan you cari ring of the pharynx. You buat bunyi macam bunyi Bugs Bunny. So you buat dekat tempat tadi. Bukan bukan macam tu. Biar dia naik secara natural masuk ke dalam kepala menjadi heady mixed voice. Okay, so once you dah dapatkan a good ring dekat pharynx tu, bunyi pharyngeal tu, kita nak buat apa? Last kali adalah F-L-A-R-E, iaitu even balance. Okay, kita nak balancekan bunyi tadi tu.